korang kena scam. Kena scam tau. Kalau pakai kasut tiba-tiba dia suruh pakai slipper. Kau rasa nak naik 700 ni kata tak? Aktiviti kedua, kita akan pergi ke sebuah gua. Yang mana nak masuk sebuah gua yang sangat cantik ni perlu menaiki 700 anak tangga. Macam nak naik tak? Mak ayah aku tak naik lah waktu ni. Ini dia gua yang diberi nama Sung Sot Gua. Ini dia step yang pertama. Kita akan menaiki lebih kurang 700 anak tangga naik dan turun macam ni, punya ramai. Tapi sebenarnya tak rasa pun, sebabkan ramainya orang, kita naik step by step. Akhirnya kita dapat naik ke atas dan dapat view yang cantik macam ni. Bagi aku, Gua Tempurung lagi mencabar lah. Tapi bezanya gua dekat sini sangat besar dan sangat cantik. Korang akan melihat struktur binaan semula jadi yang sangat cantik dalam gua ni. Ada ruang sempit yang kita akan lalu juga, tapi dia akan bawa kepada satu kawasan yang sangat luas dan aku yakin dulu pernah menjadi penempatan orang-orang dekat sini lah. Masa ni korang takkan rasa penatnya naik untuk ke gua ni sebab korang dapat melihat indahnya ciptaan Allah waktu ni, menghadiahkan kepada mereka yang berada di Halong Bay ni sebuah gua yang cantik. Gua ni mempunyai sejarahnya yang tersendiri tau. Dan memang mereka yang datang ke Halong Bay ni selalu akan dibawa ke gua ni lah. Cuaca sejuk masa ni pun menarik juga. Cuma gua ni memang terletak dekat tempat yang tinggi lah. So ada part yang kita kena naik dan ada part yang kita kena turun. Dari sini kita memang nampak kapal-kapal kita yang sedang tunggulah. Sampai dekat puncak dia, korang boleh ambil gambar yang cantik macam ni. Yang susah sikit bila nak turun lah. Memang dia sangat steep, tapi biasa je lah bila ramai orang, so tak ada apa-apa sangat. Jadi winter trip ke Hanoi, selain daripada kita tinggal di cruise, boat akan bawa kita melawat ke tempat-tempat macam. Join group, link di bio.